Tuan-tuan dan puan-puan, saya kena cerita juga tentang jin sebab dia berkaitan. Bomo ambil ilmu daripada jin. Nak buat sihir pun gunakan jin. Jin ni sebenarnya dia bukanlah power sangat. Dia tak kuat. Bahkan jin ni juga mencari kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi kan, wa anna lamasna sama, kami pergi ke langit, diceritakan pergi ke langit, pintu langit dijaga dengan jagaan yang ketat, ada mata panah menanti mereka. Apa yang jadi? Jin rasa pelik ketika tu. Tidak, kita boleh duduk di sini mendengar wahyu, curi dengar apa khabar langit nak turun ke bumi. Sekarang kita duduk, kita kena panah. Sikit je dapat khabar, lain semua kena panah, dapat tak banyak mana. Maka apa yang berlaku? Para jin ni bertebaran di atas muka bumi. Ketua jin bagitahu kat jin-jin kecil, hampa pergi cari tengok kat atas muka bumi. Pasal apa peristiwa ni berlaku? Pasal apa langit telah dijaga dengan kawalan yang ketat? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Dan apabila kami jalankan, kami sampaikan jin mendengar kamu membaca Al-Quran. Bila jin duk pusing-pusing-pusing, dengar bacaan Al-Quran. Benda ni kot yang buat pintu langit tertutup. Maka mereka pun datang, mereka dengar Nabi SAW membaca Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Apabila mereka sampai mendengar Nabi membaca Al-Quran, qalun situ. Qalu ansitu. Diam. Dengar apa yang dia duk baca ni. Mereka dengar, mereka bagi perhatian. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dan apabila dah habis dah Nabi baca, mereka pun balik pergi jumpa kaum mereka, bagi peringatan kepada kaum mereka. Qalu. Jin ni jin sembang sama-sama sendirilah dengan bahasa dia. Ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami dengar ada satu kitab telah diturunkan selepas Musa. Jin terkejut. Jin terkejut, pusing-pusing atas muka bumi, jumpa Nabi baca Al-Quran. Jin bagi tahu kat kawan dia, ni nak habaq mai kat apa? Ada satu kitab yang sama macam kitab Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada dalam kitab Musa. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, mengajarkan kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jin kan umur dia panjang. So adalah jin yang hidup daripada zaman Musa dulu kot. Bila mereka dengar Al-Quran, mereka terkejut. Mereka kumpul, mai kawan-kawan semua duduk sini. Ni nak habaq kat hampa, kami dengar ada satu kitab yang turun sama macam kitab Musa. Dalam suratul Jin Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan Muhammad pi habaq kat depa, uhiya ilayya, bahawa telah dikhabarkan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin, satu kumpulan jin telah datang mendengar ucapan aku. Lalu mereka berkata, kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Maknanya, yang mai cerita kisah ni dekat Nabi SAW bukan jin. Jibril. Jin dengar, bukan jin mai abang sendiri kat Nabi. Ya Rasulullah, kami dengar baca Al-Quran. Bukan. Ialah ada occasion lain yang Nabi jumpa jin. Tapi ini bukan. Jin dengar. Jin balik, pergi bincang sama sendiri. Allah turunkan Jibril, mai cerita dekat Nabi SAW. Qul, wahai Muhammad, tolong pergi bagi tahu dekat umat hang. Bagi tahu kat mereka. Uhiya ilayya, telah dikhabarkan kepadaku. Annahu istama'a nafarun minal jin. Satu kumpulan jin telah mendengar. Lalu mereka kata, kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Ayat ni tuan-tuan, sirah begini, bunyi begini, tak banyak sangatlah dalam Al-Quran. Ada beberapa tempat. Tapi nak habaq betul-betul, nak bagi kita faham, bukan jin yang mai habaq kat Nabi. Peristiwa tu, jin curi dengar Al-Quran daripada Nabi, jin balik pi bagi khabar kepada kaum dia. Yang ni semua Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Jibril untuk mai bagi tahu dekat Nabi SAW. Jadi jin pun sama macam kita, mencari kebenaran. Dia bukanlah berkuasa. Baik. Seterusnya, jin yang dah buat sihir apa semua ni kan, apa kehebatan dia? Apa yang jin boleh buat? Ni apa jin boleh buat? Apa yang jin boleh buat? Allah Subhanahu Wa Taala cerita juga di dalam Al-Quran, ya bani Adam, wahai anak Adam,
La yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Janganlah kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan dua ibu bapa kamu daripada syurga dulu. Allah pesan dekat kita. Janganlah kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan bapa kamu terdahulu daripada syurga. Macam mana dia keluarkan? Allah Subhanahu Wa Taala cerita, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Dia telah menanggalkan daripada mereka pakaian mereka sehingga terlihat aurat mereka, sehingga terlihat badan mereka terlihat. Macam mana dia boleh buat begitu? Jin bukan pergi cerita kat Nabi Adam buka baju. Tak, jin tak buat macam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata yanzi'u anhuma libasahuma. Dia telah menanggalkan baju mereka. Dia buat macam mana? Dia trik. Makanlah buah ni. Bila makan buah ni dapat apa? Khalidin, kekal selama-lamanya, tak mati. Betul ke? Betul, tak mati. Sebab itulah malaikat semua hidup lama, sebab malaikat semua makan buah ni. Hang tak boleh makan buah ni sebab kalau hang makan buah ni, hang jadi macam malaikat. Defeat purpose. Purpose nak cipta hang jadi manusia, hang mati. Sebab tu hang tak boleh makan buah ni. Logik ke tak logik? Boleh boleh terima. Tujuan sebenar jin yanzi'u anhuma libasahuma, untuk menanggalkan pakaian mereka. Hangpa kena ingat innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan juga dan kumpulan-kumpulannya jin dan juga syaitan tadi dan juga jin, yarakum huwa wa qabiluhu. Dia melihat kamu min haitsu la tarawnahum. Kamu tak melihat dia. Dia nampak hampa tak nampak dia. Kena jaga. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kami menjadikan syaitan sebagai wali kepada orang yang tidak beriman. So itu kerja dia. Dia main bagi benda buruk nampak macam elok. Kita tak nak cerita bab tu lah sebab mungkin kuliah lain kita boleh cerita. Cuma kita nak fokus dekat sini. Power tera mana jin tu? Apa yang jin tahu? Bayangkan tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jin, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi yang dia berkuasa untuk kawal jin. Allah Ta'ala turunkan kekuasaan tu kepada Nabi Sulaiman. Dia boleh kontrol jin. Hang buat kerja ni, hang boleh pergi selam di bawah dasar lautan, ambil mutiara ke apa, hang pergi naik atas terbang. Dia boleh perintahkan jin. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jin cukup takut dekat dia. Takut semua jin. Apa sahaja yang dia suruh, jin kerja. Apabila Nabi Sulaiman duduk, berhari-hari dia duduk, jin buat kerja. Buat kerja yang kena selam, pi selam, yang kena naik atas, yang kena kerja-kerja, yang kena gerakkan, semua jin bekerja takut kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Falamma qadayna alaihi al-maut, apabila kami mentakdirkan Sulaiman mati, ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tak adalah yang membuatkan jin tahu kematian Nabi Sulaiman, kewafatan Nabi Sulaiman, melainkan ulat-ulat yang makan dia punya tongkat. Ulat-ulat makan tongkat dia sehingga dia jatuh, patah tongkat dia, singgah sana dia patah. Lama lah kira. Berapa lama nak bagi patah? Sehingga patah Nabi Sulaiman jatuh. Falamma kharra, apabila Nabi Sulaiman jatuh, tabayyanatil jin an ka'an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Barulah jin tahu apabila jatuhnya Nabi Sulaiman, law kanu ya'lamuna al-ghaib, kalaulah kita ni tahu perkara ghaib, nescaya kita takkan duduk di dalam azab yang menghinakan. Kita tak buat kerja lama. Rupanya shift dah habis dah. Dah habis dah, berhenti dah kerja, tapi tak tahu punya pasal. So depa tak tahu benda ghaib. Depa tak tahu. Ulat tu dah makan tongkat Nabi Sulaiman, jatuh Nabi Sulaiman, baru mereka tahu lah rupanya Nabi Sulaiman dah wafat. Kalau kita tahu awal, berhentilah kerja, tak payah nak kerja teruk-teruk. Itulah kemampuan jin. Satu lagi cerita, yang ni best. Bismillah. Tuan-tuan rajin tengok cerita orang putih kan? Cerita Melayu pun sama juga. Pasal apa orang kena rasuk jin ni, dia kena rasuk jin, dia akan sebut nama dia dengan bangga. Kan, cerita-cerita hantu orang putih, cerita hantu Melayu pun sama, hantu Hindu pun sama, hantu Cina tak, hantu Cina dia baik, dia sopan sikit. Hantu Melayu, hantu orang putih, hantu Arab,
hantu Turki, hantu mana-mana pun sama. Kalau orang nak main buang hantu tu, yang kena rasuk badan orang, dia akan apa nama? Kira dia akan sebut nama dia dengan bangga. Aku jin sekian-sekian. Aku main daripada tempat sekian-sekian. Siapa tahu jawapan? Ni rahsia ni. Siapa tahu jawapan? Pasal apa jin dia akan kira power nama dia. Orang yang nak berubat tu kena paksa jin. Hang bagi tahu nama hang siapa. Jin akan tak mau abang. Seksa, pukul, apa cara, segala macam. Last sekali sampai jin tu tak tahan, dia pun, akulah deng jajeng. Dia abang nama dia. Sebab apa? Siapa tahu sebab apa? Jin dia bangga dengan nama dia, dia rasa dia besar. Apa pasal? Kau tak ada jawapan, susah nak jawab. Ada siapa-siapa nak mencuba nasib menjawab? Siapa-siapa yang kot-kot pernah terlibat dengan menghalau jin, menjemput jin. Sebab apa jin ni, nama dia tu menjadi kebanggaan dia. Kira dia boleh habaq dengan penuh bangga. Pasal apa? Tak ada jawapan. Kot-kot haji. Sebab dia istikbar, sebab dia takabur. Ya, dia takabur tu satu lah. Dia takabur satu bab. Tapi nak cerita tentang pasal apa dia jadi macam ni? Allah Subhanahu Wa Taala cerita di dalam Al-Quran. Sebab apa yang jin ni jadi jahat sangat? Dia rasa dia hebat. Pasal apa dia rasa dia hebat? Sedangkan asalnya dia ni tak ada apa. Nabi Sulaiman mati pun dia tak tahu. Dia tak boleh sentuh kita. Dia tak boleh tunjuk kat kita pun diri dia. Kamu tak nampak dia nampak kamu. Pasal apa yang dia rasa bongkak sangat? Allah Subhanahu Wa Taala cerita, wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sambung cerita tadi. Allah utuskan Jibril untuk bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jin berkata. Apa jin kata? Sesungguhnya ada sebahagian daripada manusia pergi minta perlindungan dengan sebahagian daripada jin. Lalu mereka pun menjadi rasa bongkak, rasa besar, rasa diri dia power. Pasal apa dia rasa power? Manusia ajak dia macam tu. Apabila manusia pergi ke lembah-lembah, langit, jin tak berkuasa. Di lembah-lembah, tempat yang rendah, nak masuk ke lembah, apa manusia akan buat? Minta izin dekat jin. Wahai Datuk apakah? Ni anak cucu ni nak tumpang lalu, tolong pergi bagi tahu Sat dekat geng-geng Datuk, jangan kacau. Kita buat perangai macam tu. Apabila kita buat begitu, jin ni pun dia rasa, wah, ada orang minta tolong kat aku. Fazaduhum rahaqa. Allah cerita dalam Quran. Maka jin tu pun jadi power. Dia akan bagi tahu anak cucu dia, ni, dia ni dah minta kat aku tolong, dia dah bagi kat aku penghormatan apa, jangan kacau dia. Kita yang ajak jin buat perangai begitu. Ya'udzuuna birijalin minal jin. Tak mau minta perlindungan dengan Allah, pergi minta perlindungan dengan jin. Maka bertambah sombonglah jin-jin itu. Dia rasa dia besar. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Jin-jin ni pun macam kamu juga. Mereka sangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutuskan sesuatu pun. Dia rasa dia berkuasa, dia yang paling power. Jadi itulah yang berlaku kepada jin. Dia berasa dia power, dia berasa dia bongkak, dia sangat hebat disebabkan manusia mengajarkan dia begitu. Tapi satu lagi saya nak pesan, balik kepada pesanan tadi. Apabila manusia masuk ke dalam sistem kefahaman itu, dia meletakkan kekuasaan kepada jin, dia meletakkan kepercayaan kepada ahli sihir dan juga bomoh, dia tak boleh keluar. Kepercayaan itu akan sentiasa berlegar di dalam jiwa dan juga otak dia. Tapi apabila dia memegang agama Allah, memegang agama Tauhid, maka dia akan membenci jin dan juga syaitan dan pendamping-pendamping mereka. Beza antara orang yang bila dia dengar bomoh cakap sesuatu, dia rasa, oh betul juga nah. Berbanding dengan orang, dia dengar bomoh cakap sesuatu, dia terus simpan dalam kepala dia, hang penipu, cakap hang, aku tak percaya. Beza. Perbezaan ini datang apabila kita berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang saya nak pesan, ada orang, kadang-kadang, ni lagi masalah. Mereka ni bukan pendamping jin pun. Ada sebahagian orang, dia bukan ada ilmu jin turun main abak kat dia apa pun. Dia tak ada amalan. Tapi dia teringin nak jadi macam tu. Yang ni lagi body roll punya orang. Dia teringin nak jadi macam tu. Teringin nak buat perangai macam tu. Ni pun satu buruk juga. Dia tak ada ilmu apa pun. Tapi nak bagi nampak macam hebat. Dia duk fikir, rasa,
Kalau bomo-bomo yang hebat ni, dia boleh bagi tahu benda gaib. Dia pun teringin nak masuk alam tu, cerita ke orang. Aku tengok hang ni, aku baca-baca pusing pi pusing mai. Hang kurang bab sekian-sekian tertentulah. Dia ceritalah hang sebenarnya tabiat ni tak bagus ni, hang kena kurangkan tabiat ni. Hang kena kurangkan, aku dapat nampak dah diri hang. Yang ni antara sikap yang tak kena dalam diri hang, hang kena ubah. Ni hang tahu mana? Nak ikut sangat perangai ahli sihir dan juga kahin. Dia tak ada ilmu pun. Bila dia baca, bila dia dengar cerita kahin ni nampak macam boleh teka, boleh tahu perkara gaib, dia pun nak jadi macam tu. Ini lagi teruk lah. Dia tak berkawan dengan jin, tapi dia memperdaya orang. Tuan-tuan kena jaga. Kalau kita nak terlibat, jumpa orang berubat apa, kau tengok. Kalau yang jenis duk main teka-teka ni tolak pi tepi buang. Dia antara dua je. Satu, dia pendamping jin. Dia duk buat cerita, dia tahu, aku tahu apa jadi kat hidup hang. Semalam hang pergi mana, hang jumpa orang tu, hang jumpa orang ni, apa sekian-sekian orang ni semua. Sama ada dia pendamping jin, ataupun dia penipu. Dua-dua hal, jangan terima dia. Baik, seterusnya. Jin dengan orang, siapa lagi kuat? Siapa lagi power antara jin dengan orang? Siapa yang lebih, apa orang kata, ada kekuatan yang boleh mengalahkan yang lain? Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran nak cerita kat kita bahawa sebagus-bagus jin, sehebat-hebat jin, manusia Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan potensi untuk lagi hebat daripada jin. Lebih tinggi daripada yang Allah kurniakan kepada jin. Allah sebut dalam suratul Naml, kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Masih lagi kisah Nabi Sulaiman, tapi ini cerita lain pula. Apabila Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dia nak bawa, sebelum dia hantarkan tentera dia untuk tangkap penduduk Sabak ni, datang dekat dia Balqis, dan juga dia telah ditawan nak bawa mai dekat tempat dia. Istana Balqis tu adalah istana yang paling hebat. Nabi Sulaiman nak tunjukkan yang hampa ni, yang sembah matahari ni, ilmu hampa, kehebatan hampa tak ada apa-apa. Aku nak tunjukkan hang, istana hang tu aku boleh bawa mai sini. Hang rasa hang power, mai aku nak tunjukkan hang siapa lebih power. Nak tunjukkan hang bagaimana kekuasaan yang Allah kurniakan kepada aku. Istana hang tu aku nak ubah mai letak sini. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kata, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arushiha qabla an ya'tuni muslimin." Maka dia berkata, "Wahai rakyat-rakyatku, siapa di antara kamu yang boleh membawakan singgah sana dia ke sini sebelum mereka datang menyerah diri kepada aku?" Kena tangkap, kena tawan, kena serah diri, tak cukup power lagi. Aku nak tunjuk kat mereka, dia punya singgah sana ni duk ada dekat sini, aku duduk di atasnya. Qala ifritu minal jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Ifrit minal jin, jin yang ganas. Ifrit ni, para ulama katakan jin yang jahat lah. Ifrit. Jin yang jahat, ifrit. Jahat-jahat jin pun tunduk kepada kekuasaan Nabi Sulaiman, kena kerja dengan Nabi Sulaiman. Ifrit kata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Wahai Sulaiman, aku punya power, aku boleh bawa mai singgah sana Balqis sebelum hang bangun. Hang tengah duduk ni, sebelum hang berdiri betul ni, singgah sana tu boleh ada di sini. Aku boleh buat. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Hang kena tahu wahai Sulaiman, sesungguhnya aku kuat lagi dipercayai. Kuat lagi dipercayai. Jin pun macam pemimpin jugalah. Kuat dan dipercayai, dia kata kat Sulaiman. Aku boleh bawa mai sebelum hang bangun. Apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam? Tak cukup power. Tak cukup power. Baik, maka Nabi Allah Sulaiman pun tunggu sekejap. Lalu menteri Nabi Sulaiman, dalam riwayat disebutkan Asaf ibnu Burkhiyah. Asaf bin Burkhiyah, menteri Sulaiman. Dia kata, Allah sebut, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Wahai Sulaiman, aku boleh bawa mai singgah sana Balqis tu qabla an yartadda ilaika tarfuka. Sebelum hang buka mata kan, hang tutup mata, sebelum hang buka balik mata, sebelum anak mata ni, kelopak mata ni kembali ke tempat dia balik, aku boleh bawa mai. Lalu falamma ra'ahu, Sulaiman pun tutup mata dia, buka mata, kelip mata, buka-buka, singgah sana ada di depan. Qala hadha min fadli rabbi. Asaf ni kata, ini adalah pemberian Tuhanku. Beza dengan Ifrit. Ifrit kata, ana laqawiyyun amin. Aku kuat dan dipercayai. Asaf kata, hadha min fadli rabbi.
Ini adalah pemberian Tuhanku. Liyabluwani, untuk menilai aku. Aashkuru am akfuru, sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Macam mana asah boleh buat mai singgah sana tu? Ini soalan. Macam mana dia boleh buat mai singgah sana? Qabla an yartadda ilaika tarfuka. Sebelum hang buka mata Sulaiman, singgah sana tu sampai. Sulaiman pun tutup mata. Buka-buka mata. Betul-betul singgah sana ada di depan dia. Macam mana asah buat mai singgah sana tu? Apa yang dia pakai? Bukan saya boleh cerita kat tuan-tuan pun saja nak buat bagi suspense je. Saya pun tak tahu apa dia pakai. Tapi apa yang dia pakai, para ulama, para sahabat, bila mereka menceritakan riwayat ini, mereka menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ilmu tentang Ismullah Al-Azim. Satu nama Allah yang azim, yang besar. Yang mana nama itu, apabila Asaf sebut nama itu, maka dia minta apa sahaja dengan memanggil Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama yang besar itu, azim, Allah kurniakan permintaan dia. Ini ilmu yang Allah kurniakan kepada dia. Indahu ilmun minal kitab. Allah berikan dia ilmu daripada kitab. Allah berikan satu ilmu kepada dia yang dia tahu satu nama Allah yang azim, yang besar. Tidaklah dia meminta dan memanggil Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama itu, melainkan Allah kurniakan pemberian dia. Itu dia rahsianya. Allah kurniakan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Nama Allah yang besar ini, apabila kita tak tahu, siapa pun tak tahu, Nabi Sulaiman pun tak tahu, maka dia dikurniakan ilmu tu. Dia seru Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama itu, Allah kurniakan permintaannya. Sebab itulah dalam doa Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nabi kata, sesiapa di antara kamu yang ditimpa dengan kerungsingan dan kesedihan, lalu dia berkata, Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak kepada hamba lelakimu, anak kepada hamba perempuanmu, umbun-umbunku berada di tangan-Mu, telah tetap ke atasku hukuman-Mu dan telah adil ke atasku keputusan-Mu. Kemudian apa dalam doa tu Nabi ajak? As'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-namamu. Semua nama-namamu. Samaita bihi nafsak. Nama yang engkaulah ya Allah namakan zatmu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabika, ataupun nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadam min khalqika, ataupun nama yang telah engkau ajarkan salah seorang daripada makhluk-makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka, ataupun nama yang engkau sembunyikan di ilmu ghaib di sisimu. Maksudnya, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan semua orang tahu. Ada nama yang Allah namakan zat Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang Allah turunkan dalam kitab. Ada yang Allah ajarkan kepada makhluk. Ada yang Allah ajarkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada manusia. Ada yang Allah simpan nama tu kepada sebahagian makhluk sahaja. Sebagaimana Allah bagi nama ni kepada Menteri Sulaiman. Ada nama ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi indaka, yang Allah simpan dalam ilmu ghaib, tak ada siapa tahu. Ada nama-nama Allah yang kita tak tahu dan siapa makhluk pun tak tahu. Nabi SAW ajak siapa yang rasa rungsing, siapa yang rasa tak tenteram, siapa yang rasa jiwa dia rasa kacau, doalah, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak kepada hamba lelakimu, anak kepada hamba perempuanmu. Umbun-umbunku berada di tangan-Mu, tetaplah hukuman-Mu ke atasku, adillah keputusan-Mu ke atas diriku. Aku memanggil-Mu dan meminta kepada-Mu, ya Allah, dengan nama-nama-Mu semuanya. Nama yang Engkau turunkan di dalam kitab, nama yang Engkau ajarkan salah satu di antara makhluk-Mu, nama yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Seru Allah Subhanahu Wa Taala. Nak apa? Antaja'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, supaya engkau menjadikan Al-Quran menyirami jiwaku.
wa nur sadri, dan juga menjadi cahaya di dadaku, wa jalaa huzni, dan juga yang menghilangkan kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan juga yang menghapuskan kerungsinganmu, yang menghapuskan kerungsinganku. Nabi SAW kata, siapa yang baca doa ni, kerungsingan dia akan hilang. Tuan-tuan, saya cuba dan betul-betul jadi. Tuan-tuan kalau rasa serungsing, ada benda yang ganggu jiwa kita, ada benda yang rasa macam tak tenteram, kita duk fikir banyak, ni dia jawapan dia. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Hilang kerungsingan kita. Jadi ini tuan-tuan, pengajaran dia, doa ni kita boleh baca lah, hafal dan baca bila kita rungsing, hilanglah kerungsingan kita. Tapi pengajaran yang kedua, ada nama-nama Allah yang kita tak tahu. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala itu dikurniakan kelebihan kepada hamba-hamba Allah. Doa. Jangan pergi reka sendiri. Lagi dengar kuliah ni, balik reka. Apa aku nak panggil Allah? Dia reka nama sendiri. Maksud tunggang langgang. Jangan duk buat pandai-pandai macam tu. Rosak. Tak pasal-pasal rosak akidah. Duk cari nama, rosak akidah. Jangan duk reka. Tapi kalau nama yang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ditulis di dalam Al-Quran, dalam sunnah ni semua, bagus, boleh berdoa dengannya. Nabi SAW satu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah, Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi dengar ada satu orang hamba, dia doa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadu samad lam yalid wa lam yulad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi dengar dia duk baca tu. Ashhadu annaka antallah la ilaha illa antallah al ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi dengar. Nabi kata dekat para sahabat, Sa'alallah bismihil a'zam. Orang ni dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang sangat besar. Alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Dengan nama ini apabila dia minta kepada Allah, Allah penuhi permintaannya. Apabila dia memohon, Allah kurniakan apa yang dia pohon. Jadi nak ceritanya di sini, itulah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Asaf bin Burkhiyah, Menteri Sulaiman, yang mana dia boleh buat satu yang lebih hebat daripada Ifrit dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala.